Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang perbezaan pembiayaan perumahan di antara bank Islamik dan konvensional. Sebelum itu, nama saya Muhammad Iqbal bin Azman, memegang kad matriks D2024 1113787. Okey, bagi penerangan ini saya akan menerangkan tentang bank konvensional, manakala Muhammad Syahrul akan menerangkan tentang bank Islamik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrul bin Danuri, pemegang kad matrik D2024 111224, akan menerangkan tentang pembiayaan perumahan di antara bank Islamik dan bank konvensional. Baiklah, sebelum saya meneruskan, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai apakah itu pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau institusi kewangan kepada individu yang membeli rumah atau hartanah. Ini membolehkan pembeli mendapatkan dana yang diperlukan untuk memiliki rumah tanpa perlu membayar keseluruhan harga rumah secara tunai. Rumah yang dibeli biasanya akan menjadi cagaran kepada penjamin tersebut. Pinjaman perumahan bertujuan untuk membantu individu memiliki rumah dengan meminjam sejumlah wang dari bank atau institusi kewangan. Terdapat dua jenis pinjaman yang disediakan, iaitu pinjaman dari segi Islamik dan juga pinjaman dari segi konvensional. Baiklah, saya akan menerangkan dari segi pinjaman Islamik, iaitu di antara jenis pinjaman tersebut adalah pembiayaan rumah air, Baiti Home Financing Air, dan juga pembiayaan semula air, iaitu Wadah Home Refinancing Air. Di antara kriteria kelayakan ialah mesti berumur 18 tahun dan ke atas serta mempunyai pekerjaan tetap di mana mempunyai slip gaji. Margin pembiayaan antara yang tertinggi adalah sehingga 70, 90 maupun mencapai 100%. Dari segi Islamik, tempoh bayaran balik yang ditetapkan adalah fleksibel di antara 5 hingga 35 tahun berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Bagi penalti bayaran lewat adalah 1% daripada jumlah yang tertunggak. Dari segi kadar faedah, kadar keuntungan bank Islam berbeza mengikut produk dan tempoh pinjaman. Biasanya bermula dari 3.8% setahun. Sebagai contoh, produk pembiayaan perumahan IBT menawarkan kadar Standardized Base Rate SBR sebanyak 3%. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan bagi bank konvensional, iaitu Hong Leong Bank. Bagi jenis pinjaman, terdapat 5, iaitu pinjaman perumahan khas, overdraft hartanah, pinjaman perumahan istimewa dan mortgage plus. Yang seterusnya adalah kriteria kelayakan. Bagi Hong Leong Bank, ia memerlukan hartanah kediaman sahaja atau pelanggan individu yang mempunyai dokumen pendapatan. Seterusnya, margin pembiayaan sehingga 90% atas harga pembelian atau nilai pasaran terbuka. Bagi Hong Leong Bank, untuk rumah pertama, ia akan margin pembiayaan boleh sampai kepada 110%, iaitu tanpa perlu membayar deposit. Selain itu, tempoh bayaran balik bagi Hong Leong Bank boleh sehingga 35 tahun atau umur 65 atau 70 tahun bergantung pakej. Yang kedua ialah seterusnya adalah yuran penalti lewat. Ia akan dikenakan sebanyak 1% daripada jumlah tertunggak. Dan yang terakhir adalah kadar faedah. Kaedah faedah yang dikenakan kepada Hong Leong Bank kepada individu tersebut adalah kadar faedah terapung sekitar 4.50% per annum untuk pinjaman kurang daripada 400,000. Okey, kadar faedah terapung ini bergantung kepada SBR, iaitu kadar asas yang ditetapkan oleh BNM. Kesimpulannya, rumah merupakan satu keperluan pada masa kini bagi semua orang, sama ada bagi yang sudah bekerja maupun yang masih belajar. Hal ini demikian kerana rumah menyediakan tempat perlindungan dan keselesaan
serta menjadi asas kepada kestabilan kehidupan. Agama Islam tidak melarang manusia untuk memiliki rumah dan melakukan urusan jual beli rumah selagi mana ia mematuhi syariat Islam. Oleh itu, penting untuk kita memilih bentuk pembiayaan perumahan yang terbaik, sama ada melalui institusi kewangan Islam atau cara lain yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pilihlah pembiayaan yang menepati dan kesesuaian kita agar tidak terbeban di kemudian hari. Sekian, terima kasih.